Anak muda sekarang ni sangat bagus semangat cari duit, kerja siang malam, part time, set kerja lebih masa lagi. Tapi masalahnya langsung tak buat simpanan, semuanya habis sebab gaya hidup. Sebenarnya anak muda ada satu peluang yang besar kalau mula buat simpanan emas daripada awal. Pertama, emas ni boleh kawal nafsu berbelanja kita. Kita ni memang tak lari daripada sifat nak berbelanja. Sebab tu kita kena alihkan sebahagian duit kita tu kepada simpanan dalam bentuk emas. Bila kita tukarkan duit kita kepada bentuk emas, kita lebih berkira-kira bila nak berbelanja. Kedua, masa anak muda lagi awal kita mula buat simpanan dalam bentuk emas, walaupun sedikit demi sedikit, konsisten simpan emas 1 gram 1 bulan pun dalam masa tempoh setahun iaitu 12 bulan, kita dah ada lebih 12 gram emas yang mana nilainya dah lebih RM6,000. Dan yang paling bestnya, anak muda boleh mula buat simpanan emas ni serendah RM100 yang pertama ataupun terus konsisten macam tadi simpan emas ni 1 gram 1 bulan. Ketiga, emas ni boleh bantu capai matlamat dalam kewangan kita. Contohnya anak muda nak berkahwin tanpa berhutang, boleh target saja item 50 gram emas yang pertama, ataupun nak bayar deposit rumah ataupun tanah, boleh target saja item 100 gram emas yang pertama. Dan anak muda boleh target juga item 5 dinar emas yang pertama ataupun 10 dinar emas yang pertama untuk dijadikan sebagai hadiah ataupun mas kahwin. Yang bestnya, nilai emas ni makin lama makin meningkat. Contohnya pada tahun 2020 1 gram baru RM230. Cara yang paling mudah dan paling murah untuk anak muda nak mula buat simpanan dalam bentuk emas ni adalah melalui akaun Emas Republic Gold. Yang mana di akaun Emas Republic Gold tu kita boleh mula simpan emas ni serendah RM100 yang pertama ataupun serendah 1 gram emas yang pertama ikut bajet kita sendiri, dan ia bukan satu komitmen wajib bulanan. Anak muda boleh sangat simpan emas ni setiap bulan RM100 je setiap bulan ataupun RM300 setiap bulan, RM500 setiap bulan terpulang. Anak muda memang sangat boleh buat simpanan. Bila dapat saja gaji, terus asingkan kepada simpanan dalam bentuk emas dulu untuk simpanan jangka masa panjang. Anak muda jangan tunggu duit yang banyak dulu ataupun umur 30 dulu baru nak mula buat simpanan dalam bentuk emas. Umur yang 30 pun boleh tutup simpan emas. Anak muda yang bijak mula buat simpanan emas daripada sekarang. Nak saya bantu mula buat simpanan dalam bentuk emas ni dengan cara yang mudah dan murah. Boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.